This life I gotta get rich, I can't be. Okay bosku, sekarang ni F30 kita dah cabut dia punya steering, kita dah masukkan yang baru. Jom kita tengok design apa yang dia ambil and then kita compare dia punya beza pula. Let's go. Okay gang, so steering ni jenis slider, design M3. Korang tengok memang cantik. Kalau nak bandingkan dengan yang lama punya, lama tu memang nampak old school lah. So bila dah tukar ni nampak baru sikit. So, memang padan lah dengan F30 punya interior. Memang cantik. And korang punya control button, jangan risau, semua boleh pakai balik. Volume button, okay. Ni volume, nak angkat call pun boleh. And cruise control punya button pun still boleh pakai lagi. Macam original punya lah, kita tak kacau apa-apa. So untuk kereta ni bukan ada design leather ni saja, kita ada banyak lagi design. Jom kita pergi tengok. Okay, sekarang kita dekat BMW punya steering. Kita ada dua jenis design, satu F series, satu G series. Untuk F series kita ada carbon matte, kita ada merah, biru dan kuning dekat dia punya frame. Dan kita ada juga carbon fiber gloss black. So kat sini ada LED RPM, ada push start button dengan yang biasa lah. Yang ni paling ramai ambil je. So untuk G series pula kita ada LED RPM untuk carbon fiber gloss dan yang biasa. Alcantara pun ada geng. So ni lagi grip lah untuk tangan yang berpeluh. Yang paling penting, paling ramai ambil leather. Itu paling selesa punya steering. So untuk steering ni bukan BMW saja kita ada. Kita ada lagi banyak jenis. Kita ada untuk Mercedes, Audi dengan Porsche. So kalau korang nak tukar steering baru, korang boleh terus cari kita, okay?